tingkatan 1 bab 6 persamaan linear. Soalan, selesaikan persamaan linear yang berikut. Soalan yang pertama, X tolak 10 sama dengan 3. So, maksudnya dekat sini, dia suruh kita mencari nilai X. X tolak 10 sama dengan 3. Disuruh kita mencari nilai X. Maka, kita kekalkan X di sebelah kiri. Maka kita pindahkan negatif 10 ke sebelah sana. Jadi 3 negatif pindahkan akan jadi positif. 3 tambah 10. Maka nilai X adalah 3 tambah 10, kita akan dapat 13. Okey, soalan B pula. 4X tolak 1 sama dengan 7. 4X tolak 1 sama dengan 7. Maka dia suruh kita mencari nilai X. Kekalkan 4X dulu. 7, pindahkan negatif 1. Bila pindahkan negatif 1, maka simbol negatif positif akan berubah. Daripada negatif, dia akan jadi positif 1. 4X sama dengan 7 tambah 1 akan dapat 8. Maka untuk kita mencari nilai X, 4 buat turun akan jadi bahagi. Jadi 8 bahagi 4. Maka nilai X adalah 8 bahagi 4 akan dapat 2. Itu saja.